Assalamualaikum. Ini? Ini? Ada kena buat tu lah. Intro. Okey, Assalamualaikum. Macam yang korang tahu, first time. Ini first time untuk kami buat podcast. Podcast nasi lemak. Di tempat ni. So macam biasa, bila podcast, dia tak boleh pandang kamera ni. Aku akan pandang ke sana. Biasa kan? Inilah podcast. Dah gemar apa masalah dia? Gelak 80-an. Okey. Okay. So kita tak pernah mahir, tak pernah mencuba pun podcast ni. Kita nak try lah ini. Okay. Di depan saya ni dan di sisi saya ni adalah Nur Jasmine. Wah, namanya. Baru menceburi dalam bintang content creator untuk YouTube. So korang boleh follow diorang. Follow dia dekat Nur Jasmine. Salah lah, Min Hamzah. Min Hamzah. Boleh tengok dekat YouTube Min Hamzah. Nanti saya akan letakkan link dia dekat Kat bawah ni. Dekat bawah ni. Macam biasa kat bawah ni. Okay. Saya pula macam biasa yang korang tengok ni ada dekat saya punya bio ni. Itulah. Terima kasih. Dan minta untuk korang support dan follow. Kami ada satu impian besar untuk jadi public figure ataupun influencer. Kononnya lah kan. Sebab kat situ niat kami hanyalah untuk kembangkan bisnes kami yang ada. Selain daripada buat bisnes lemak, kita ada buat bisnes affiliate. Affiliate dekat YouTube. Sorry. Affiliate dekat TikTok. Affiliate dekat Shopee. Dan kami ada buat 2-3 bisnes sampingan dekat cashback. Lepas tu dekat networking. Dan tak lupa juga dekat public goal. So hari ni hari first untuk kami ni, saya nampak rasa janggal lah. Dia janggal atau ganjal? Janggal lah senang cakap. Kalau ganjal tu bahasa orang Perak, dia janggal. Ganjal lah tu. Ganjal, janggal. Ganjal. So untuk podcast yang mula ni, kami mengambil yang mula ni kan, kami ambil kesempatan untuk kenalkan siapa kami. Okay. Ini Min Hamzah yang ada owner pada YouTube. Yep. Min Hamzah. Dan saya Format Tojomaru ataupun saya punya nama Kudo Padi. Nampak tak? Saya nak dapatkan vibe untuk jadi podcast ni bukanlah mudah. Okey. Saya mengharap dalam ada 1.3 juta, 1.5 juta view je. Korang nampak macam podcast ni daif kan? Korang salah. Ini bukanlah podcast yang paling miskin yang korang pernah tengok, tak? Ini podcast kami ada. Okey, sekejap ada customer. Ada? Okey, dah selamat ayam boleh? RM6. Okay. Dah sudut tak kak? Oh, okay. Oh, ini ada training eh? Meeting. Dia seminggu berapa kali kak? 2 kali. Alright. Semoga dipermudahkan urusan meeting kak. Okey kak, ini pulang Okey, sama. Okey, kita berbalik tadi pada kenapa podcast kami nampak daif? Dia bukan daif. Yang ni lah proof yang kami ada buat masa ni. Nampak tak? Bukanlah nak minta ayat kasihan, tidak. Cumanya macam mana bila korang support, kami akan terkenal. Lepas tu ramai yang nak minta review. So kami boleh letakkan proof yang banyak. Dia macam boleh terus terang. Saya more pada terus terang kan. Okay. So nampak macam daif. Dia bukan miskin tak. Dia cuma ini yang kami ada. So asal buat. So nama podcast ni pun asal jadi. Nampak macam salah kan? Okay, tentukanlah. Nama podcast ni sebenarnya adalah asal buat. Ada nama dia. Apa dia nama dia? Ya, tu ni. Bukan Sembah. Apa tu? Oh, podcast humble.
Datuk sedar kan? Okeylah kita buat podcast kita asal jadi. So korang bertuah tau sebab bila first time korang tengok dan korang tahu wujudnya nama podcast asal jadi ni, korang yang first yang tengok nama podcast ni adalah asal jadi. Hebat kan? Asal jadi no. So yang tu podcast saya lah. Podcast dia punya hal lah. Aduh. Okey. Kita akan sekali. Kalau korang tak dapat tengok podcast yang dekat YouTube saya, InsyaAllah nanti dia akan upload dekat YouTube dia. Boleh follow antara kami. Boleh kita buat satu. Oh, ya ke? Okay. So, kau salah lah. Ada salah lah korang. Dah terangkan siapa kami, nama podcast kami. Walaupun tak permanent, dia belum permanent lagi. Asal jadi tu belum permanent tu tau. Korang relax. Okay, korang kena relax. Lepas tu, kenapa perut kami kat sini? Sebab kami jenis santai, podcast santai. Santai podcast. Tu dah ada lah Syu. Oh, tu dah ada. Sorry. Lari tak ada. Kami more pada santai. Random. Sebab, Alhamdulillah sebab kami ni diberikan rezeki yang tak suka dengan membuang masa. Kat mana-mana tempat pun, mana yang boleh mendatangkan hasil, insyaAllah kami akan cuba. Contohnya buat podcast tepi jalan, dekat tengah niaga. Ini tengah niaga ni. Tengah niaga dengan affiliate tengah bergerak ni, dengan networkingnya tengah bergerak. So, selagi kita ada masa, kita try. Okay, untuk first podcast hari ni, Kelong, apa agak-agaknya isu ataupun tajuk atau subjek ataupun perkara yang Along rasa nak kita bahaskan? Ada nasi lemak tinggal satu? Nasi lemak ayam? Okay. Kat situ, kita sambung balik. Bila nampak macam ni, bermakna benda tu akan dekat nanti tau. Okay, kita sambung balik. Sebab kita buat podcast yang first ni tak lama, mungkin dalam 5-6 minit macam tu. Untuk yang akan datang tu mungkin lebih pada 2 hari tu. 48 jam. Okay. Apa agak-agak isu, perkara, subjek yang nak kita bincangkan dalam masa 2 minit ni? Isu, perkara, subjek, topik. Topik. Apa topiknya? Topik. Kita dah bercerita dengan pengenalan diri, betul? Okay. So, kalau topik, Alun mesti nak cakap pasal topik untuk kita punya konten ni. Okay. So, Alun nak bagi tahu apa actually yang kita nak letakkan dalam kita punya topik ni. Untuk topik podcast ni, apa tajuk topik yang kita nak masukkan? Niche apa, random ke, apa? Untuk keseluruhan lah. Yes, exactly. Okay. Soalan dia, isu dia hari ni, dia nak apa? Dia nak tahu apa yang ada dalam konten yang kami akan buat ni. Yes. Exactly. Untuk hari ni, video ni atau video seterusnya. Exactly. Okay, insyaAllah first kali yang kita nak buatkan, kita akan terapkan ilmu-ilmu yang benda yang bermanfaat. Contohnya unsur-unsur murni, kebahagiaan, kehidupan. Lepas tu more pada kelakar-kelakar, walaupun kelakar hamba, kelakar tak hamba, kan? Lepas tu motor random. So kita ambil yang benda yang tu. Cuma satu, kalau dapat saya akan elakkan dengan menggunakan isu semasa ataupun permainan agama ataupun akan benda yang sensitif lah. Sebab kami nak tunjukkan kehidupan kami sahaja. Macam tu. Kalau apa-apa pendapat, apa-apa pendapat, penjelasan yang tak sepahaman dengan korang ataupun yang korang tak suka, korang boleh DM ataupun komen. Dan yang benda yang maksud macam pendapat yang korang tak bersetuju, kan, korang boleh bagi komen dekat kami dan kami boleh improvekan. Cumanya ada benda yang kelakar-kelakar ni ataupun challenge kita ni mungkin direka dan tak ada sangkut paut dengan mana-mana nama, mana-mana agensi, mana-mana individu ataupun mana-mana part. Ini adalah part kami untuk saya, Kuda Padi dan Min Hamzah sahaja. Tak ada membabitkan mana-mana individu, mana-mana orang. So,
itulah intipati yang kami akan bawakan video ni dan video-video yang seterusnya. Macam itulah. Harap korang terus membantu dalam segi sokong, support moral, support like, support subscribe, support share, support komen, kan. Walaupun sikit, benda tu bagi efek yang besar dekat kami yang mula nak menjadi content creator di dalam YouTube. So, nak panjang, tunggu video yang akan datang. Untuk video yang ni, sampai hari ni je. Betul. Sampai hari ni je. Okay? Apa pun? Aku ni, terima live. Malai. Apa tu, Mak? Terima. Belum ada lagi. Apa pun? Asal jadi. Bye. Dah lah salah gambar. Kita mulai ni nak.